Kebenaran tentang kehamilan, perjalanan penuh keajaiban namun mencabar kehamilan adalah salah satu pengalaman transformasi yang paling mendalam dalam kehidupan seorang wanita. Selain kegembiraan menanti, perjalanan yang berlangsung kira-kira 40 minggu ini dipenuhi dengan perubahan mengejutkan yang mungkin tidak disedari oleh ramai orang. Untuk membantu bakal ibu membuat persediaan yang terbaik, berikut adalah kebenaran penting mengenai aspek fizikal dan emosi kehamilan. Perubahan fizikal yang kurang diketahui kehamilan bukan hanya tentang perut yang membesar. Tubuh ibu menjalani rombakan hormon dan fisiologi secara menyeluruh untuk menyokong kehidupan baharu. 1. Kebenaran tentang isi padu darah dan kesihatan kardiovaskular. Salah satu perubahan yang paling kritikal ialah peningkatan mendadak dalam isi padu darah. Peningkatan isi padu darah 30 hingga 50%. Tubuh anda perlu menghasilkan darah tambahan untuk membekalkan oksigen dan nutrien kepada bayi. Ini memaksa jantung untuk bekerja lebih keras, kadang-kadang menyebabkan jantung berdebar-debar, palpitasi, mudah letih atau pening. Inilah sebabnya mengapa zat besi sangat penting untuk mencegah anemia. Turun naik tekanan darah cenderung menurun sedikit pada trimester pertama dan kedua dan mungkin meningkat semula kemudian. Pemantauan tekanan darah yang kerap adalah amat penting untuk pengesanan awal risiko seperti pre-eclampsia. 2. Kebenaran tentang sistem penghadaman dan hormon-hormon progesteron yang diperlukan untuk mengekalkan kehamilan sering menyebabkan kesan sampingan yang tidak selesa pada sistem penghadaman. Sembelit dan pedih ulu hati, heartburn, progesteron merehatkan otot licin, termasuk otot usus, melambatkan pergerakan makanan dan menyebabkan sembelit. Pada masa yang sama, ia merehatkan sfinkter esofagus, membenarkan asid perut naik yang mengakibatkan pedih ulu hati, heartburn yang sangat tidak selesa, terutamanya pada waktu malam. Perubahan deria rasa, dysgeusia, ramai wanita hamil melaporkan merasai rasa logam yang berterusan atau rasa masam yang tidak menyenangkan di dalam mulut mereka, tidak berkaitan dengan makanan. 3. Kulit, rambut dan gigi. Pigmentasi kulit, melasma, peningkatan mendadak hormon merangsang penghasilan melanin, menyebabkan terbentuknya topeng kehamilan, tumpuk gelap di muka dan garis gelap yang merentasi perut, garis hitam, lini nigra. Seri kehamilan, pregnancy glow dan jerawat. Walaupun peningkatan aliran darah memberikan kulit yang cantik kepada sesetengah orang, ramai bakal ibu mengalami kemerosotan jerawat kerana turun naik hormon. 2. Kebenaran tentang kesihatan mental. Kesihatan mental semasa kehamilan adalah jauh lebih kompleks daripada sekadar menanti bayi dengan gembira. 1. Kebenaran tentang kabut otak, brain fog. Ramai wanita hamil melaporkan bahawa mereka menjadi pelupa, suka menumpukan perhatian atau berasa fikiran mereka berkabut, biasa dikenali sebagai kabut otak kehamilan, pregnancy brain fog. Mekanisme kajian menunjukkan terdapat perubahan struktur halus dalam otak ibu hamil, ditambah dengan kekurangan tidur dan pengalihan tenaga badan untuk menyuburkan janin. Fenomena ini benar-benar wujud dan biasanya hilang selepas bersalin. 2. Kebenaran tentang kekacauan emosi. Perubahan mood mendadak, turun naik signifikan estrogen dan progesteron boleh menyebabkan ibu menangis teresak-esak kerana iklan dan kemudian ketawa terbahak-bahak beberapa minit kemudian. Ini adalah perkara biasa dan hasil daripada pelarasan hormon. Kebimbangan dan kemurungan adalah penting untuk menyedari bahawa kemurungan perinatal, kemurungan semasa kehamilan adalah keadaan perubatan sebenar yang memerlukan rawatan. Perasaan bimbang yang berlebihan, hilang minat terhadap segala-galanya atau rasa bersalah bukanlah mood ibu hamil yang normal semata-mata. 3. Persediaan praktikal kehamilan menuntut persediaan bukan sahaja dari segi kelengkapan tetapi juga pengetahuan dan kewangan. Nutrisi yang lebih kompleks. Makan untuk 2 orang tidak bermakna makan 2 kali ganda kuantiti tetapi 2 kali ganda kualiti. Suplemen dengan asid folik sebelum dan semasa trimester pertama untuk mencegah kecacatan tiub neural dan omega 3 DHA untuk perkembangan otak janin adalah wajib. Senaman itu penting, berlawanan dengan kepercayaan lama, senaman selepas kelulusan doktor seperti berjalan kaki,
Berenang atau yoga membantu mengurangkan sakit belakang, memperbaiki mood, mengawal berat badan, malah mempersiapkan kelahiran agar lebih mudah. Kehamilan adalah proses perubahan yang berterusan dan melengkapkan diri dengan pengetahuan akan membantu para ibu mengatasi cabaran dengan lebih yakin dan selamat.